Assalamualaikum guys and welcome back to my channel. Okay so guys, aku baru habis buat video chips. So sekarang ni ini video second part aku nak buat pasal buldak samyang. Yeah, kalau korang kena tengok video first tu dulu. Tapi kalau korang tak tengok video first tu, aku beli dua benda besar yang actually orang tengok kecil. Macam contoh ramen ni, orang kan tengok besar macam ni je. Tapi aku beli benda besar ni. Lepas tu lagi satu benda aku beli dan dia besar. Tadi aku buka video sebelum ni. So benda aku cakap ni. So ini benda yang kedua yang aku beli. So it's buldak samyang noodle. One eternity later. So yeah, ini aku beli dekat Village Grocer. Harga dia lebih kurang macam aku buka Nissin cup noodle yang giant cup noodle tu, RM49.90. Like RM50 untuk dapat besar macam ni. yang kalau aku dah cakap video aku Okay, kejap. So, macam yang Nissin punya cup tu, dia datang dalam cardboard. Tapi yang ni, dia datang dalam bag. Dia like ada zip kat sini. Lepas tu ada lid dia. Lepas tu ada dia punya ni. Look, it's so multi-purpose. Like, boleh simpan apa-apa saja. Look guys, it's so cool too. It's very creative. Like, kalau kita punya Nissin tu okey je, boleh jadi side table kalau aku kata. Tapi lepas tu jadi side table je. Yang ni boleh letak baju guys. Yeah. So tanpa melengahkan masa, aku akan bagi tahu apa benda kat dalam ni. Yeah. So basically, daripada dia punya luar ni, dia bagi tahu dah apa benda kat dalam. So aku akan baca satu-satu. So the first one, kita akan dapat 3 70 gram samyang hot chicken ramen cup. Yang dia bukan yang kita nampak besar tu, dia yang kecil sikit sebab dia 70 gram. Kita dapat tu 3. Lepas tu kita dapat samyang hot chicken carbonara ramen cup yang 70 gram juga, 2. Lepas tu kita dapat samyang hot chicken cheese ramen bowl yang 105 gram, yang besar punya, 2. Lepas tu kita dapat samyang hot chicken rose ramen bowl yang 105 gram, 2. So in total kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ramen. Lepas tu kita dapat free 10 chopstick, disposable chopstick. Lepas tu kita akan dapat free 1 keychain samyang hot chicken bowl. Randomly kita boleh dapat yang apa nama benda ni, carbonara yang original hitam tu. Lepas tu yang cheese. Lepas tu bawah sekali kita akan dapat free 56 gram samyang hot chicken sauce. Yang korang selalu nampak kalau dekat convenience store tu, yang dia ada kat tepi samyang ni. Kita akan dapat tu free 50. There's so many guys. Aku sangat-sangat mahukan yang itu guys. So benda yang paling curious, benda yang paling kita tunggu-tunggu actually is this one. Kitchen ni kita tak tahu kita dah dapat apa. So it's like a random blind bag. So yeah, apa nak aku nak? Oh, aku nak buat thumbnail untuk video ni. So mari kita buat thumbnail. So tanpa melengahkan masa, jom kita buka. So nak membuktikan yang aku tak buka lagi benda ni, like benda ni dah actually dah like tak ada bentuk dah. Sepatutnya ni kan bentuk cup ramen, tapi dah tak ada bentuk sebab benda-benda dalam ni dah tergolek-golek. And ni buktinya aku tak buka lagi, masih ada zip tie. So mari kita just gunting benda tu. Kalau boleh, it's actually sangat-sangat kecil. Aku tak pandai dah buka zip tie ni. Oh,
Aku tak pernah buka zip tie, dah tercabut. So dah terbuka. Mari kita membukanya. Ready guys? Ready guys? 3, 2, 1. Okay. So ni dia punya open here. Oh my god, sudah Chemex segala-galanya. Aku akan keluarkan dulu dari punya cardboard ni. So cardboard ni actually sama je macam yang Nissin Cup tu, tapi dia dah Chemex. So ni. And then ni. Dia guna budak punya box. So, benda yang first aku nampak dekat dalam ni. Sekejap. Tu. Wait, aku kan ni nak buat thumbnail. Oh, benda yang aku nampak is this one. So, ni aku kata tadi roast freezer roast ramen. Hot chicken flavor ramen. Roast. Yeah. Oh, and actually dekat benda ni pun ada halal. Dah ada halal besar. And then benda ni pun ada halal. Just kalau korang curious. So this is the first one. So kita akan dapat dua benda tu. So aku akan ambil je. Terus. So kita dapat dua roast. Ramen freezer roast. And then kita akan dapat tiga ramen. Small cup ramen yang freezer original. Hot chicken flavor. So dapat 3. 2 cheese flavor. 2 carbonara 2 carbonara small cup flavor. 2 small cup carbonara flavor. In total tadi aku kata ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apa tu? Oh no. One eternity later. Apa je lah. So ada 9 ramen. And then ini chopstick. Ada 5 free chopstick. 5 pula, 10 free chopstick. And kita ada I think this is the kitchen. Di dalam ni. So lambat guys. Mari kita buka nanti. Kita buka last. And then kita ada 50 sauce. Oh my god, look. 50 guys. Korang nak letakkan nasi ke, nasi goreng ke, mi goreng ke, roti ke, biskut ke, ayam. Ada di sini. So itu saja. Dan bawah ni yang warna hitam ni kita actually boleh dia untuk stablekan bawah. So Okay, so this is the kitchen guys. Mari kita buka dan tengok apa kita dapat. Okay, saya dapat yang Ori. Nampak tak? Oh my god, that's so cool. Dia ada like tiny acrylic charm dalam tu. Lepas tu dia dalam kitchen ni. That is so cute. Oh, it's actually like dia macam wait, aku buka je. Dia macam ni. Kitchen actually besar juga. Wow, that is so small. Dalam tu very small. So itu sahaja benda yang aku dapat dalam ni. Actually kalau kira ramen dia sahaja, it's actually RM47 waktu tu macam aku dah kira. Tapi sebabkan dapat keychain yang dapat walaupun dia tulis free, tapi sebabkan dapat ni, dapat keychain, dapat ni dengan dapat bag yang boleh digunakan. Ada zip kat sini. Yang boleh digunakan dengan pelbagai tujuan. I would say it's really worth it. So korang boleh grab sebelum habis. So itu sahaja kot untuk video kali ni. So Thank you guys so much for watching this video. And don't forget to
Like, comment, share and subscribe and support me until I become better. Until I become better, you know. So bye guys. Thank you. Assalamualaikum.